Keberbahayaan ataupun kemalangan yang berlaku di sekitar kita sama ada secara disengajakan ataupun tidak disengajakan. Wallahualam, kita minta jauh perkara-perkara tersebut, akan tetapi kita tidak dapat mengelak andai kata itu takdirnya untuk terjadi. Tetapi kita sebagai umat manusia, kita sebagai penduduk setempat yang kita biasa dengan kawasan tempat tinggal kita, saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan, adik kakak agar mengambil inisiatif ataupun mengambil daripada penubuhan ataupun pelancaran bomba komuniti setempat ini, agar kita sama-sama boleh bercambah minda, boleh berkongsi idea agar perkara-perkara tersebut tidak akan berlaku, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan